jadilah foto state kat luar. Okey. Boleh lah, boleh foto state. Boleh. Kau sabar je kat foto state tu apa jadi. Okey. Aku baru nak tekan foto state kan. Mana baik. Yang di si Thailand tu lah. Ha. Dia seorang bang tengok bang. Si Colek call. Le jap le. Ni aduh nak tengok. Jap tengok gambar. Tangkap gambar apa dia? Hang dah lambat ni. Ha. Okey, aku pun jap bang. Celih mengamuk ni bang. Okey, aku pun letak telefon. Okey. Kau tu dia print. Ha. Aku dah bayar kat dia kau tu berapa baht? Kau kena bayar masa print tu kena bayar. Aku bayar 20 baht. Aku ingat aku dah kena kencing. Ha. Aku tanya, celih 20 baht berapa? 200 ke apa? Ha. Rupanya 20 baht ni RM2 RM2. RM2 aku cakap. RM10,000. RM1,000. RM1,000. Okey, aku cakap aku pergi kat celih. Le aku Ha. kena kencing le. Gila le, foto state 200 dia minta aku le. 20 baht tu. Ha, lepas tu? Apa dia kencing? Tu RM2 je. Dia kencing aku lah. Okey, aku okey. Itu dah selesai dapat tu. Kau tahu dia datang. Foto state tak foto state lagi ni? Ha. Sebab ramai orang. Dia datang tepi ni. Dia duduk depan kedai tu. Hang buat apa ni tagak gambar ni? Bukan le, dia orang tagak gambar jap le. Abang-abang ni. Abang-abang pala butuh hang. Hang punya apa tak settle lagi. Api masuk dalam motor hang. Kau tahu apa jadi kat dalam? Ha.